dah cuba macam-macam dah. Tapi semua aku gagal. Sabarlah Aina, rezeki ni sebenarnya kat mana-mana pun ada. Tapi aku perlukan kerja ni. Saya tak pernah cakap kat kau. Aku dah banyak dah nasihat kat kau. Kau jangan menyesal pula. Harapnya dapatlah kali ni. Reda binti Halim. Ya, saya. Dah boleh masuk. Okey. Selamat pagi Aina, silakan duduk. Boleh perkenalkan diri awak? Nama saya Aina binti Halim. Boleh ceritakan latar belakang pendidikan awak pula? Saya merupakan pelajar diploma dalam bidang human resource dan isteri saya pula dalam bidang software engineering lah. Dan saya juga mahir dalam Excel dan dalam bidang komputeran. Setakat ni semuanya bagus, tapi saya nak sebab yang kukuh kenapa anda nak kerja di syarikat kami. Saya harap saya dapat bekerja dekat syarikat besar ini supaya saya dapat menyumbang kemahiran yang saya ada kepada syarikat ini dengan lebih baik. Dan saya juga berharap saya mampu bekerja dengan baik dengan rakan-rakan sekerja dan saya seorang yang berintegriti. Okey, baiklah, kami akan hubungi awak sekiranya kemudian awak lulus ya. Terima kasih. Pasti kena bekerja. Pasti. Nak kena 3 kali kan cukup. Kalau kantor habis lah. Tak ada maknanya dah selalu sangat guna dalam bentuk tetap tak dapat kerja kan? Yelah. Sini pada siap. Terus aku pandai. Degree tak tahu. Thank you. Okay, no hal lah. Awak, saya nak tanya. Kalau interview, siapa yang tentukan biasanya bosan Encik Win. Oh, bukan HR. Bukan. Oh, maknanya kalau HR suka pun dah tentulah saya dapat kerja kat sini. Betul lah. Kalau macam tu, kat mana bilik bos? Warna hijau ke atas, nanti belok kiri lah. Okey, terima kasih. Okay, thank you. Hello. Apa ni semua? Tapi yang ni salah. Kau tahu kan? Saya risau, saya perlu kerja sekarang ni. Kalau aku diam, aku bersubahat. Apa berjalan? Mana boleh? Saya kan saya pergi sini. Ya, kalau macam tu aku try fikir dulu nanti apa-apa nak jaga pantai. Terima kasih. Tidak. Baik, nanti saya akan tengok dokumen tersebut. Awak nampak apa? Tak ada. Okay, baik. Tadi siapa kan? Yang tu bukan masalah awak. Dia kena call SPRM ni. Hello SPRM. SPRM, kebutuhan telah ditahan. Kami ada bukti rasa. Ini anda salah faham. Rasa bukan salah faham. Tapi saya cuma nak kerja. Memang susah tapi bukan semua buat daya. Tapi semua cara yang saya buat semua saya tak dapat. Ini cara yang saya ada. Tak. Tapi susah. Aku ingat duit boleh selesaikan semuanya. Tapi aku silap. Aku hilang marwah, hilang masa depan. Kalaulah aku boleh undur masa, mesti aku pilih untuk jujur. Hari ini terbongkar satu kes rasuah yang melibatkan pemberian wang kepada majikan bagi mendapatkan sesebuah jawatan.
Suspek disiasat di bawah Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia 2009 kerana menerima rasuah. Jika disabitkan kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda suapan atau RM10,000 Malaysia, mana yang lebih tinggi. Penggunaan sijil palsu juga merupakan kesalahan serius di bawah Undang-Undang Malaysia. Kes ini menjadi peringatan bahawa jenayah rasuah bukan sahaja melanggar undang-undang, malah memusnahkan masa depan seorang individu. DB3, Syara Irdina, Melina Tiong, sekian daripada kami. Terima kasih.